Masalah besar ke? Cerita kat aku. Mak aku ni, dia punya isu ni betul-betul ganggu tak kuat. Mi, tolong pergi cari Rizal, bawa dia jumpa mak. Oh, Riza adik kau kan? Tapi bukan di dalam... Dia penjara, tapi dia dah keluar 2 tahun lepas dah. Alhamdulillah. Mi. Kalau bukan aku yang datang sini, jumpa mak, jumpa kau, sampai bila-bila kita takkan bertegur. Jadi kau balik ni bermotif lah ni? Bukannya siapa pun. Adik sendiri kot. Kau ni dah tahu mak ni sakit, yang kau menyusahkan dia kenapa? Aku bawa mak keluar je bang. Manalah tahu mak tiba-tiba nak pitam. Rizal, saya minta maaf tau. Pasal Abang Ami tu Fia tak payahlah nak ambil hati. Abang Ami memang macam tu. Ya Allah ya Tuhanku, kau lembutkanlah hati abang aku untuk menerima aku di dalam keluarga ini, ya Allah. Dah, kau tak payah nak buat cerita sedih macam ni lah. Aku tak nak dengar. Kamu sekarang ni bukan main ya, Syak orang sangka. Bos tak kisah ke? Saya nampak Cik Rosa nampak macam sayang je kat Rizal tu. Kalau esok lusa Rizal tu ambil alih tempat ni. Kau ingat aku tak tahu ke? Korang bertiga sekarang ni berpakat. Cuba nak jatuhkan aku, cuba nak aibkan aku, cuba nak musnahkan hidup aku. Apa lagi yang tak cukup? Semua benda kamu dapat. Apa lagi yang tak cukup? Apa yang lagi mak tak dapat sekarang ni, mak? Abang cuba fikir baik-baik. Yang nak tolong abang tu adik abang, bukannya orang lain.